Korang bayangkan korang 4 sekawan masuk hutan nak daki gunung. Tiba-tiba ada seorang kawan korang ni kak, mulut dia ya Allah, kemain celupa lagi Korang rasa korang sebagai kawan, korang akan buat apa? Okay, so hai korang. So hari ni Nisa nak review ada sebuah filem seram, boleh dikatakan baru masuk Netflix, yang bertajuk Dusun Mayat. Di mana filem ni diarahkan oleh pengarah hebat daripada Indonesia, Rizal Mantovani. Secara ringkasnya dia mengisahkan tentang ada 4 orang sekawan ni membuat keputusan untuk mendaki sebuah gunung. So 4 sekawan ni, Aryo, Raka, Nita dan juga Yuni. Raka dengan Nita ni diorang couple tau. Aryo pula dalam fasa-fasa macam nak ngorat si Yuni. Yuni ni dia ada sebuah kelebihan di mana mak dia ada kelebihan sixth sense. Yuni percaya bahawa dia ada juga kelebihan tu. Sebelum mereka mendaki gunung tu, dekat postguard, mereka telah diberi amaran supaya jangan cakap besar, jaga tingkah laku, jangan pelagak. Dekat mana-mana negara pun, kalau macam sebelum kita pergi hiking, biasalah benda ni macam basic tau. Kita kena jaga adab. Ibarat macam kita masuk tempat orang kan, kenalah jaga adab, kena jaga tingkah laku. So, nak dijadikan cerita, 4 sekawan ni kan, ada seorang ni malawan ni lah, jenis yang cakap lepas. Tak percayalah alam-alam gaib ni. Tak lain dan tak bukan Nita. Nita ni, dia couple dengan si Raka ni kan. Raka ni punyalah elok perangai. Tapi si Nita ni, ya Allah, tak tahulah macam mana dia boleh couple, tak tahulah. Masa dia orang mendaki gunung tu, dekat satu checkpoint tu, dia orang terjumpa macam ada satu benda pelik lah. Nita ni disebabkan dia tak percaya alam gaib, semua kan, rasa macam dia hebat, dia tendang benda tu. Lepas daripada tu, terus si Nita ni, masa tu juga dapat balasan, okey, di mana dia terdengar satu bisikan macam bahasa Jawa, and masa tu dia telah terjatuh ke dalam sebuah tasik. Masa dia ditemui, dia terus macam kena rasuk. Masa tu Yuni dapat rasa lah macam this is not my friend. Kau siapa? Macam tu. Dia dapat rasa benda tu. Bagi Nisa, watak Yuni ni, Nisa macam expect more. Pada awal kita dah tahu Yuni ni ada kelebihan. So Nisa ingatkan dia akan bantulah untuk pulihkan kawan dia tu. Tapi aku tahu dia ni sesuatu, tapi tak ada action pun yang Yuni ni buat. Lepas si Nita ni kena rasuk kan, masa tu diorang ni macam lost tau. Sebab tu Nisa rasa macam, Yuni kenapa kau tak boleh buat something, sedangkan kau cakap mak kau ni lah, kau ada kelebihan, tapi kau macam tak boleh buat apa-apa. At least bacalah ayat ke apa-apa. Tapi tak, dia tak buat apa-apa. Dia just macam tengok macam tu je. Sampailah satu tahap tu, tiba-tiba ada seorang pakcik ni muncul. Dia offer untuk bantulah Nita ni, tapi dengan syarat kau kena bawa kawan kau ni pergi rumah aku, sebab rumah aku tempat yang paling selamat. Diorang ni pun bawa lah Nita ni pergi ke rumah dia. Masa dekat rumah pakcik ni kan, diorang dikejutkan bila dekat dalam rumah pakcik tu ada tubuh seorang manusia yang dikurung dalam keranda rotan. Manusia tu adalah wanita. Diorang pun macam panik lah, macam pakcik ni betul ke nak tolong diorang ni ataupun ada sesuatu. Daripada situ Nisa tak boleh cerita sampai habis. Panjang lagi cerita kisah dia, korang kena tonton lah cerita ni Apa pun untuk filem Dusun Mayat ni, storyline dia menarik, cuma more kepada rasa macam kita tengok cerita zombie. Untuk filem Dusun Mayat ni, Nisa boleh bagi rating 5/10. So korang mana yang belum tonton lagi filem Dusun Mayat ni, korang boleh layan dekat Netflix. Mana yang dah tonton, cuba korang komen pendapat korang dekat bawah, okey?